Jabatan Pertahanan Negara Filipina (DND) mengesahkan bahawa varian FA-50 Fighting Eagle yang diperolehnya awal bulan ini ialah Block 70, di mana ini adalah pengesahan rasmi pertama daripada DND. Dengan pesawat Block 70 baharu itu akan serupa dengan yang dibeli oleh Malaysia dan Poland, manakala penghantaran dijangka dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun dengan siap pada 2030. Block 70 adalah varian yang sama yang sebelum ini dikenali sebagai Block 20, ialah peningkatan lebih lanjut daripada FA-50 Fighting Eagle dari Korea Aerospace Industries, di mana Block 70 akan mempunyai keupayaan untuk membawa Sniper Advanced Targeting Pod dan juga Smart Bomb GBU-12 Paveway 2 yang ditambahkan pada Block 50, tangki garis tengah 300 galen, dan keupayaan mengisi bahan api dari udara yang ditambahkan pada Blok 60. Selain itu, Blok 70 ini akan menampilkan radar AESA untuk pengesanan dan kawalan tembakan, membolehkan penggunaan peluru berpandu udara ke udara di luar penglihatan, iaitu BVRAAM, di mana ini akan menjadikan mereka lebih maju daripada armada FA-50 Philippine Air Force sebelumnya, yang mempunyai beberapa pengubahsuaian dari segi pautan data, komunikasi, dan mungkin kemas kini kepada radar kawalan kebakaran mekanikalnya.